Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi aku, Zonan, dalam channel The Blue Podcast Malaysia. Okay, kali ni aku nak cerita lagi juga berkenaan dengan FM. Sebab apa? Sebab apa aku nak cakap pasal FM ni? Sebab bila aku cakap pasal FM ni, konten aku jadi lebih daripada 10k views. Sebab ada ramai orang datang. Sebab apa? Berminat lah dengan kes yang baru-baru ni FIFA kenakan sanction terhadap FM kan. Jadi apa perkembangan terbaru dalam kes 7 pemain warisan yang digantung selama setahun dan FIFA mendenda FM ni? Okey, kita tahu ada perkembangan yang terbaru. FM sudah menamakan seorang individu yang akan mewakili FM dalam proses rayuan yang dibuat kepada FIFA lah. Dan dijangka keputusan rayuan itu pada 30 Oktober nanti, iaitu lagi berapa hari, lagi 9 hari lah. Dan tarikh yang aku record ini adalah pada 21 Oktober 2025. Siapakah dia? Okey, individu tersebut bernama Sergei Vitos, seorang peguam yang aku rasa boleh untuk menyelamatkan maruah dan integriti pasukan kebangsaan kita, Harimau Melaya, dan sekaligus membersihkan nama FM lah daripada terpalit dengan isu pemalsuan dokumen ni kan. Okey, Sergei Vitos ni dia bukan nama biasa yang kita dengar lah dekat dalam bola sepak Malaysia. Tapi dalam dunia undang-undang sukan antarabangsa, dia antara nama yang besar lah. Nama dia besar lah dalam kes undang-undang sukan ataupun sukan antarabangsa dunia lah. Beliau adalah seorang peguam di firma Charles Russell Speechless yang berpangkalan di Geneva, Switzerland. Apakah bidang keperkarannya? Sports Law and Dispute Resolution. Maksudnya undang-undang sukan dan juga penyelesaian pertikaian lah. Sekarang ni ada pertikaian lah antara FIFA dan FAM kan. Jadi dia bukan sekadar peguam biasa. Vitos pernah mewakili Federasi Sukan Antarabangsa yang diiktiraf oleh IOC, iaitu International Olympic Council lah kan. Tampil dalam kes besar di Court of Arbitration for Sport, iaitu CAS, dan pernah membantu sebuah persekutuan bola sepak kebangsaan serta pemain profesional untuk layak ke Piala Dunia 2018 dan 2022. Jadi pendek kata, kalau ada kes sukan yang berprofil tinggi di peringkat antarabangsa, contoh macam FIFA dan FAM ni, nama dia mungkin antara nama yang ada di belakang tabir lah, sama ada untuk menyelesaikan ataupun untuk membantu penyelesaian lah, mencari jalan penyelesaian. Jadi kenapa FAM memerlukan Vitos ni sekarang? Okey, kita tahu FAM sekarang tengah berdepan tuduhan daripada FIFA, iaitu 7 pemain warisan yang dikatakan menggunakan dokumen palsu ataupun dokumen yang meragukan lah. Akibatnya beberapa keputusan Malaysia dalam kelayakan Piala Asia mungkin akan dibatalkan lah. Dan ini akan memberikan reputasi yang sangat buruk lah. Negara luar akan menganggap Malaysia ni untuk mencapai satu kejayaan tu dengan cara menipu lah kan. Jadi di manakah maruah Malaysia kalau macam tu, betul? Okey. Tapi dalam keadaan yang sangat genting sekarang ni, FAM dia mengambil satu langkah yang bagi aku satu langkah proaktif lah, walaupun dah dikenakan tuduhan. Tapi mereka ataupun FAM sendiri melantik Sergei Vitos lah untuk mengetuai rayuan di peringkat antarabangsa, iaitu FIFA. Langkah ini bukan sekadar satu populis punya langkah, tapi FAM tahu mereka memerlukan seseorang yang faham selok-belok undang-undang FIFA dan CAS. Sebab perlawanan sekarang ni yang sebenar bukan lagi untuk pasukan Harimau Melaya di atas padang, tapi di dalam bilik mahkamah lah, ataupun di dalam bilik perundangan FIFA ataupun sama ada CAS sekalipun. Apakah dia punya tugas Sergei Vitos ni? Okey, tugas Vitos ni dia bukan tugas yang mudah. Dia perlu membuktikan bahawa FAM tidak memalsukan dokumen dan bahawa pemain-pemain warisan yang 7 orang tu benar-benar layak mewakili Malaysia berdasarkan garis panduan FIFA tentang eligibility rules. Objektif utama rayuan FAM adalah to annul all sanctions and clear FAM's name. Maksudnya untuk membersihkan nama Malaysia sepenuhnya. Okey, macam yang aku cakap tadi, tarikh keputusan rayuan dijangka pada 30 Oktober 2025. Dan seluruh dunia bola sepak, terutama di rantau Asia Tenggara ni, dan jiran-jiran kita yang sangat concern dengan situasi ini,
memang akan menanti dan menunggu dengan penuh sabar lah. Maksudnya sama ada FIFA masih lagi menang kes ataupun setelah rayuan tu diteliti, mungkin FIFA kata okey, korang punya ni tak cukup. Maksudnya kita akan bawa ke CAS lah, ataupun mungkin FIFA akan menarik balik semua tuduhan kepada FM. Kita tak tahu lagi dia punya hasil rayuan keputusan. Keputusan awal FIFA dah kenakan hukuman. Okey, itu kena faham tu. Okey, kalau kita tengok rekod dan credibility Vitos ni, dia ada portfolio lah. Portfolio dia memang nampak lah kenapa FAM pilih dia. Dia pernah mewakili kes di CAS melibatkan atlet antarabangsa. Dia pernah bantu Persekutuan Bola Sepak dan pemain untuk layak ke Piala Dunia 2018 dan 2022. Dan mereka, Vitos ni juga pakar dalam isu tadbir urus sukan, audit dan juga perundangan. Dia bukan peguam yang macam sekadar nak menangkis, tapi dia peguam yang datang dengan reputasi, credibility untuk membetulkan semula sistem. Sesuatu yang sangat diperlukan FAM sekarang lah. Jadi apa taruhan untuk Malaysia sekarang ni? Apa taruhan dia dengan mengambil Sir J. Vitos untuk mewakili Malaysia di berhadapan dengan FIFA dalam proses rayuan ni? Okey, kalau FAM menang rayuan ni, nama Malaysia ni akan bersih lah daripada segala tuduhan dan pemain-pemain warisan tersebut masih terus boleh kembali untuk beraksi tanpa sebarang sekatan lagi. Tapi kalau FAM kalah, maksudnya reputasi FAM sendiri dan reputasi Malaysia dan kepercayaan terhadap program naturalisasi dan juga warisan mungkin akan musnah teruslah di mata rakyat tempatan dan juga di mata rakyat-rakyat jiran yang masih lagi concern dengan situasi bola sepak kita sekarang ni. Sebab itulah ramai penyokong Harimau Melaya bagi penyokong Harimau Melaya sendiri, Sir J. Vitos ni dia bukan sekadar peguam. Dia adalah, bagi aku, mungkin kalau aku cakap dia sebagai simbol harapan terakhir tu tak keterlaluan lah bagi aku. Bukanlah kita nak cakap dia ni macam bila dia ada je kita confirm boleh menang. Tak. Tapi kita mencuba. Maksudnya kita berikhtiar dulu. Tapi segala-galanya terletak di semuanya adalah bergantung kepada dengan izin Allah lah. Kita semua faham tu sebagai orang umat Islam kan. Okey, sebagai penutup. Okey, dalam bola sepak yang sebenar, dunia bola sepak ni kita tahulah, kita biasa dengar kisah yang pemain-pemain yang menjadi wira di dalam padang. Tapi kadang-kadang wira yang sebenar juga kita harus iktiraf adalah wira yang berjuang di luar padang, iaitu di mahkamah, yang macam kes yang FAM tengah hadapi sekarang ni. Dengan kertas dan juga undang-undang yang kukuh, yang kita faham sebagai senjata lah untuk berhadapan dengan pihak lawan. Dan untuk Malaysia, nama wira itu mungkin aku boleh cakap sebagai nama wira itu adalah Sir J. Vitos lah. Dan seorang peguam dari Switzerland yang kini mewakili FAM untuk membersihkan nama Malaysia di mata dunia. So, itulah saja untuk konten aku kali ini. Aku harap keputusan FAM nanti keputusan FIFA nanti pada 30 Oktober akan menyebelahi negara kita lah, ataupun pasukan Malaysia, dan sekaligus akan membersihkan nama Malaysia serta FAM di mata dunia lah. Dan boleh juga kalaulah keputusan itu menyebelahi negara kita, maksudnya negara kita akan ditinggal, maksudnya rakyat-rakyat jiran dah tak perlu terlalu concern lah dengan nasib bola sepak, sukan bola sepak negara kita. Sebab apa? Sebab kalau keputusan itu dikekalkan, kita dah tahu apa yang akan jadi. Jadi itulah saja konten aku untuk kali ini. Kepada korang semua, jangan lupa subscribe. Aku nak ucapkan terima kasih daripada sokongan korang. Tak kisahlah daripada rakyat Malaysia sendiri ataupun daripada negara-negara jiran. Kalau korang datang dengan komen yang membuat provokasi, aku akan remove. Aku akan terus terang cakap aku akan remove tanpa cakap banyak. Itu saja daripada aku. Aku Zonan. The Blue Podcast Malaysia signing off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.